Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita berada di nursery di tepi sungai Simin. Okey, kita dah isi rumput. So nanti mungkin kita isi rumput lagi. Okey. So ini tempat mungkin kita akan buat petergasi cili api dengan kita buat ikan dalam kolah, dalam apa ni, plastik yang bulat tu ke, empat segi ke. Okey, ni kawasan dia lah. So ni kita panggil zon 1. Air pipe ada kat sana, tu air pipe. Okey, so current kita ada bansal dulu dia orang buat tempat car wash ni. Jadi kita buat base lah kat sini. Ni zon 1, InsyaAllah. So nanti kita isi rumput sikit lagi, buat cakap dalam sejam tu. Okey, lepas ni kita nak ke masjid Raya Fitrah, takut besok raya. Okey, lewat tangguh dah sampai raya dah. Okey, InsyaAllah. Jadi ni saya akan berusaha minta bantuan dengan Jabatan Pertanian, dengan Majlis Agama Islam, okey, dengan Menteri Besar, dengan Pertubuhan Perdagangan Kawasan daerah Seremban, dengan Tun, dengan mana yang boleh lah. Okey, jadi kita nak on. Pasal saya dah mula dah projek saya. Ini saya nak kembangkan perniagaan saya, InsyaAllah lah, dengan bantuan dan dorongan daripada mentor-mentor saya, dengan sahabat-sahabat saya. Kita ada lingkungan Sungai Simin, lingkungan Sungai Simin dengan limbungan Sungai Linggi 9. So grup kita ni grup di tepi sungai. So kita di tepi Sungai Simin lah, dengan Sungai Linggi. Okey, so program kita akan seiring lah dengan JPS, iaitu cintailah sungai kita, warisan. Itu adalah warisan anak cucu kita lah. So kita penjaga amanah saja. Okey, kita dah ada pokok pandan, dah boleh buat operasi jual daun pandan. Lepas tu kita ada pokok pisang. Okey, so kawasan ni dipanggil di Parui ya. Lepas kita duduk bawah Don N25 Parui. YB kita yang berbahagia Datuk, belum Datuk lagi, yang berkhidmat Kamal Zaman, ataupun lebih dikenali dengan nama Pak Kamah. Lepas tu kita ada penyelaras kita, Datuk Rahim, untuk Don Parui, penyelaras kita yang dilantik atau dipilih oleh Menteri Besar. Lepas tu di penyelaras tu kita ada Tuan Hashim B sebagai orang kanan Datuk Rahim lah. Kata Datuk Rahim sebagai ketua penyelaras, dia sibuk lah kan, jadi dia punya orang kanan. Terima kasih kepada kedua-dua pihak, Don Khidmat Don Parui dengan penyelaras Don Parui. Lepas tu kita belum minta, kita baru minta dengan Tok Mat lah, bantuan mesin rumput. Itu pun tahun lepas. So tahun ni kita nak minta satu lagi mesin rumput daripada YB kita. So YB dah majukan permohonan tu kepada penyelaras. So dengan dah lulus, tunggu ada sedikit lagi perkara teknikal. So kita perlukan mesin rumput Mitsubishi TB43 lah, yang canggih, yang paling canggih Mitsubishi 43. Kalau kita ada kerja-kerja heavy duty lah, kita kena buat kat sini. Kita kena pakai tali, kita kena pakai apa lagi tu, kita kena pakai blade kan. So safety utamalah. So buat masa ni saya buat seorang sahaja. Lepas tu saya ada pembantu saya lah yang part time tu. Jadi buat masa ni akan datang kita ada permanent staff lah, khas untuk projek ni. So ni zon 1 Jadi terima kasih kepada Datuk Mio, daripada SK Banner dan kami golek. Dia bagian F&B dengan construction lah, Datuk Mio. Jadi wisma kami golek betul-betul depan tu, kita depan dia. Okey,
So ni zon 1. Zon 2 belakang Wisma Kami College ni ada satu lagi dusun. So lepas tu zon 3 lepas kawasan ni menghala ke masjid, lebih kurang dalam 1 kilometer lah. Kita ada buat tanaman durian. Kot durian lebih kurang dalam 15 batang. So kita kena maintain, dengar dapatkan hasil lah. Pasal kita dah start baja daripada tahun lepas lagi. So ini kita nak tunggu hasil yang lebih menarik lagi. Lepas tu kita akan buat infrastruktur